Menjadi cemerlang itu mudah. Tetapi kekal beradab dan berintegriti desain ditekan. Itulah kemenangan yang sebenar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Zuhairi Akil bin Wan Zainal, pelajar dari SK Taman Kota Kulai. Pada hari ini, saya ingin berkongsi sebuah naskah yang telah menyentuh sanubari dan mengubah perspektif saya tentang erti kecemerlangan yang sebenar. Bukunya saya akan bicarakan pada hari ini. Ia merupakan sebuah novel motivasi yang sangat dekat dengan jiwa kita sebagai pelajar yang bertajuk Aku Ingin Cemerlang. Buku setebal 221 halaman ini merupakan hasil nukilan penulis prolifik Irfan ZF. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2019. Buku ini bukan sekadar novel fiksyen, tetapi ianya ialah sebuah kembara emosi dan intelek yang membawa kita menyelami kehidupan sebagai seorang remaja yang bernama Muhammad Irfan. Novel ini mengisahkan tentang hidup Muhammad Irfan, iaitu seorang pelajar tingkatan 5 yang memikul amanah sebagai penolong ketua pengawas. Irfan dikenali sebagai seorang murid yang berdedikasi, bersopan santun dan sentiasa mendahulukan kepentingan sekolahnya. Bagaimanapun, sinar yang ada pada Irfan menjadi duri dalam daging Bayi Saiful, ketua pengawas sekolah tersebut. Saiful yang sepatutnya menjadi teladan, rupa-rupanya menyimpan sifat bongkak dan rasa tidak berpuas hati terhadap Irfan. Tak patut kan kawan? Di saat Irfan cuba mengekalkan kecemerlangan akademik dan sahsiah demi peperiksaan SPM yang bakal menjelang, dia terpaksa berhadapan dengan cabaran mental dan emosi akibat sikap Saiful yang sering cuba menjatuhkannya. Adakah Irfan mampu mempertahankan integritinya dan meraih gelaran pelajar cemerlang di tengah-tengah krisis kepimpinan ini? Inilah yang menyebabkan saya ingin membaca buku ini sehingga penghujungnya. Buku ini dipilih kerana ia menyentuh realiti sekolah yang sebenar. Ia bukan sahaja tentang belajar, tetapi tentang politik sekolah, persaingan yang tidak sihat dan bagaimana seorang remaja menghadapi stres atau tekanan. Ianya sangat dekat dengan pelajar yang sering merasa dirinya terbeban dengan jawatan dan pelajaran dalam masa yang sama. Nilai dan pengajaran yang terdapat dalam buku ini termasuklah nilai integriti. Irfan menunjukkan bahawa pangkat pengawas bukan untuk menunjuk, tetapi ianya satu amanah yang perlu dijalankan dengan jujur. Yang kedua, ketabahan menghadapi fitnah. Pengajaran yang kita dapat ialah jangan melatah apabila dibenci. Sebaliknya, membuktikan kebenaran melalui kejayaan. Yang ketiga, kepentingan fokus. Walaupun diganggu COVID luaran, Irfan tetap memilih sasaran akademik sebagai keutamaan. Ia yang mengajar kita tentang pengurusan keutamaan, iaitu prioriti. Akhir kata, jika anda seorang pelajar yang sedang berjuang, seorang pemimpin yang sedang diuji ataupun seorang remaja yang sedang mencari arah, bacalah buku ini kerana pada akhirnya kita bukan hanya saja akan menjadi pelajar yang ingin cemerlang di atas kertas, tetapi kita ingin menjadi insan yang gemilang di mata manusia dan Tuhan. Ingatlah, bintang yang paling terang hanya akan kelihatan apabila langit berada di dalam kegelapan yang paling pekat. Sekian, terima kasih.